Assalamualaikum. Dekat sini mendung, hujan. Jadi agak gelap sikit lah. Ya. Yuk makan yuk. Yuk makan yuk je. Hari ni makan apa? Pagi tadi kan ni kutip pucuk paku. Tumis pucuk paku, sambal belacan, ada ikan kering, asam pedas beli. Asam pedas beli. Beli pakai duit mak lah, bukan 2 orang. Ni limau, sambal belacan. Bak dia punya rasa sambal belacan tu sedap. Ngiler dahnya. Yuk makan yuk. Siapa yang belum makan tu, yuk. Ni kat belakang anaknya tengah goreng ayam. Makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana amin. Pucuk paku. Hujan kan kat sini dah berapa hari? Ui, gemuk-gemuk pucuk paku. Tapi mah ada mak ni tak pandai. Takut nanti tergelincir masuk dalam parit. Tengok aje lah. Paling kuat beli. Yuk makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asam pedas beli. Sayur mak masak. Agak dah tak nak makan sendiri aja, nak masak sendiri. Beli tu lagi sedap kok. Kalau ada duit lah. Kan yuk. Beli juga ikan kering. Padahal ikan kering kat rumah dia. Tak tahu mak ni allergic ikan kering katanya. Gatal-gatal satu badan. Belilah. Wetengnya luwe enak. Hmm. Limau.